Saya sebenarnya dengan papa saya tak ada langsung masalah dengan dia daripada dulu sampailah sekarang. Kita tak pernah bergaduh sebab I takut orang salah anggap. Orang ingat macam dia ni asyik gaduh dengan papa dia je tak habis-habis. Tidak, saya tak ada masalah dengan papa saya. Relationship kami sentiasa okey. Maksudnya tak ada bergaduh yang besar, tidak ada. Kan, cuma masalahnya si Fulan tu lagi. Siapa? Yang meneka dah. Adakah si Fulan itu merujuk kepada Ibu tiri? Saya rasa jijik nak dengar status tu. It's so disgusting. Abil, ada posting Abil cakap ada orang yang dah trigger Abil. Minta maaf saya rasa nak termuntah bila dengar Ibu status tiri. tu. Ya. Ibu tiri. Saya tak tahu. Saya cuma ada seorang Wanita mak. itu kot. Saya cuma ada seorang mak dan dia adalah cinta pertama papa saya, Suhaimi bin Abdul Rahman. Ya, mungkin saya boleh panggil dia perempuan itu. Saya tak merajuk. Saya tak pernah merajuk. Buat apa saya nak merajuk? Kan, pada saya dia macam ni lah kan. Segala apa yang berlaku ni, apa yang saya boleh cakap, perempuan itu, wahai perempuan itu, saya nak awak tahu, saya tahu semua rahsia awak. Oh, itu pun yang Abil nak Saya tahu. Awak diam, awak jangan masuk campur. potong. Saya tahu semua apa yang berlaku. Saya ada semua segala-galanya. Jadi berhentilah membuat apa yang awak tengah buat sekarang ni kan. Kita ni tak kisahlah status tinggi mana, tinggi langit ke apa kan, yang penting sekali adab. Untuk pengetahuan awak, wahai perempuan itu, satu industri bencikan awak. Semua orang tak selesa dengan awak kan. Tapi macam saya kata, awak masih ada peluang lagi untuk betul-betulkan keadaan. Awak jangan risau, saya takkan ada niat untuk rampas harta papa saya. Saya memang berdiri dengan diri saya sendiri. Saya tak perlukan semua benda tu kan. Sebab semua orang tahu saya memang daripada dulu sampai sekarang saya cuma perlukan untuk menumpang kasih sayang seorang ayah saja. Dan kenapa susah untuk awak terima? Berhentilah untuk cemburu. Buanglah sikap busuk hati tu kan. Kita ni hidup sementara je. Jadi sebelum apa-apa yang berlaku, baik awak hentikan kan. Sebelum ramai orang akan investigate siapa diri awak yang sebenar. Siapa makan cili yang terasa pedas. Hashtag setinggi-tinggi tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.